Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOD YEN. Ini sedikit sama kita, banyak sama kita apa kita kongsi rezeki tu baru barakah. So, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabah sampai ke Merauke daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja berada, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura semua mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah. Tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So ke dapur sekali lagi, mak berpeluh ni. Sebab tu mak tak pakai topi pada ada orang bising. Mak cubalah buat konten tak pakai topi. Mak buka sekejap. Mak dah ke dapur, mak dah ke rumah tadi buat unggun api, bakar-bakar lah daun-daun kering tu mak dah bakar tadi. Berpeluh-peluh, tadi mak pergi kedai, mak nak beli barang-barang sikit. So hari ni mak nak buat apa? Bubur kacang. Bubur kacang hijau ya. Mak pakai topi balik. Dah nampak kan? Okey, jom tengok. Tengoklah. Mak pakai topi balik. Takut nanti sisa rambut jatuh dalam bubur kan nyanyi pula. Ini berpeluh nampak berpeluh berkilat. So hari ni buat bubur kacang sebenarnya. Bahan-bahannya ni mak dah beli bubur kacang ni. Ni RM3 kacang hijau. Ni gula merah. Kemudian kita gunakan daun pandan. Santan kara. Roti nak cecah dan kita tahu sedikit garam. So yang RM3 ni kita habiskan. Tengok kita akan basuh dululah sebelum tu. Sebab itu hari beberapa hari lepas buat tapi tak buat konten, tapi laju dia orang suka makan dengan roti. Daripada pulut hitam dia lagi suka kacang hijau. So kita buka lah ni. Ikat mampus. Ya Allah, kedai ni pun Allah. Dia ikat mampus. Mak ingat dulu zaman-zaman mak kecil dulu beli barang semua pakai kertas. Pondok. RM3 semua ni kita masukkan. Kacang ni nampaknya bagus Dia hijau, kualiti tak ada yang gapuk-gapuk nampak. So cara dia terbaik kita akan rendam air, yang timbul kita buang. Jom kita pergi basuh. Okey. Kita basuh dulu, kita tengok ada yang timbul tu kita buang. Penuh dulu. Kena hati-hati kadang-kadang ada batu dalam ni. Yang buruk ni kita buang. Penuhkan dulu, kita kosek. Ini namanya kosek. Yang gapuk tu kita buang. Mak lupa tadi mak cakap kita campur sikit alia. Nampak kan yang timbul tu? Yang timbul tu kita ambil lah penapisnya. Penapis tu. Ni kita buang. Itu memang dia dah tak boleh diguna pakai gapuk. Ambil. Dia buruk, dia dah kosong dalamnya. Memang kan ada ulat. Okey. Nampak? Cara dia macam ni lah. Ni cara mak lah. You ada cara lain ke? Tak ada kan? Sama dah macam mak ni. Tu. Ya, apabila dah habis semua ni, yang lain tu semua bagus. Kosek lagi. Kadang-kadang dia tenggelam. Tertimbus. Tengok macam mana. Tak ada nampak. Ni dah. Kita buang. Ni look at that. Ni terus buang. Kita terus jatuhkan air. Kosek lagi sekali, terus rebus. Kotorkan ni sekali lagi, masukkan garam, tu rebus ya. Okey, kita dah masukkan. Dah apa tu? Mak dah hidup atas api, kita masuk air. Rebus sampai dia pecah. Kacang tu lembut lah. Baru kita masukkan santan. Ni mak nak titik siapa ni? Titik sekejap halia. Kena masuk halia bau sedap ya. Ada orang dia buat tak tahu halia, tapi mak memang kena tahu halia. Kalau yang tak pernah buat, cuba. Kau akan rasa keenakan dia. Ni. Sebab. Okey, mak masukkan garam sikit. Aduh. Garam tak perlu banyak lah. Okey, garam. Kemudian tengok dulu mak akan tumbuk ni halia. Halia tak payah lanjut sangat. Dengar tak mak tumbuk? Kau dengar kan?
Okey. Ni halia, masukkan. Biarkan dia. Kemudian kita ambilkan kita punya daun pandan tadi ni. Kalau nak bau harum lebih, kau taruhlah 2 helai. Mak kata mak taruh 2 helai lah. Dia ada wangi. Aroma dia akan menyengat. Mau-mau satu kampung akan tahu ya. Masukkan, dah biarkan. Kita sampai dia mendidih. Okey, boleh nampak, boleh nampak. Ni dia dah mendidih. Dia dah mendidih dah ni. Tapi dia belum pecah lagi, nampak? Dia belum pecah. Kita ambil satu ni. Panas, picit. Belum. Kalau pecah pun dia nampak. Mak ni rabun, dekat. So, tunggu cermin mata baru. Cermin mata baru ngangu-ngangu 800 lebih. Belum siap. Dia kata 2 minggu. Cermin import lah. Apa benda lah cermin. Tahulah. Kau jangan bagi aku cermin muka sudah. Dia kata kantah macam-macam kantah lah. Yang atrah ungu lah. Yang boleh tukar warna lah. Yang tak boleh tembus cahaya lah. Semua mak belasah. Gedebak-gedebuk lah 400 lebih. Itu pun merayu. Sebab tu mak kena nak dekat-dekat. Gabung dekat kan. So, kita biarkan dulu sampai dia pecah. Okey, dia dah pecah. Dia dah pecah tu, dia dah lembut. Kita terus masukkan ni. Ni kita campur gula pasir jugalah. Segetol ni, yang gedabak ni masukkan. Nanti kita campur dengan gula pasir. Kena campur gula pasir. Kalau dia dah manis, okey lah. Ni tak manis katanya. Ni kita godak. Aduk merata. Nanti dia akan cair lah. Nanti last kali kita akan masukkan santan. Ni dia dah pecah, nampak? Dia dah pecah. Nak makan dengan roti. Sekarang ni isu yang hangat sekarang ni, orang ramai menjaga kat bulan. Menjaga kat bulan. Dekat bumi dah tak ada tong gas. Tong gas subsidi tak ada, dia nak menjaga kat bulan. Angkasa sekarang popular, roti canai semua ada. Kau bayangkan, orang nak menjaga kena beli tong gas yang RM70. Warna purple. Kan ada perasa jagung, ada perasa pandan, warna-warna macam-macam tong gas. Aku tak faham lah sekarang ni. Macam-macam yang dia buat ni. Orang dah mengamuk, rakyat dah bergaduh. Peniaga-peniaga dah mula naik angin. Dah tak ada subsidi gas pula. Entahlah. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Tak faham. Makanlah bubur kacang ni. Ini sampai hancur lah. Kalau dia pakai tambah air, kan masuk santan lagi. Ni biarkan dia. Biar dia mencair gula ni. Biar dalam ni. Biarkan dulu sekejap. Okey, mak dah campur. Mak tak tunjuk tak bila tadi mak campur gula pasir sikit ya. Sebab gula seketul tadi tak manis. Kita tambah sikit dalam 5-6 sudu lah. Kita nak masukkan santan. Santan kita masukkan kalau boleh sekotak habiskan. Sebab dia lemak. Ni kita guna santan kara. Nampak? Habiskan sekotak ni. Kita kacau merata. Ni boleh menjaga kat bulan ni. Kejap lagi mak naik. Mak naik ke bulan ya. Ada kapal tak nak naik ke bulan ni. Sebab bawah tak ada tong gas ni. Tong gas mak warna hijau. Pandan. Dia kalau yang bulan ada purple. Ni. Nampak? Kita rasa kejap nanti manis tidak. Kan isu yang sekarang ni tong gas macam-macam warna. Tong gas sekarang kan RM30 Oh, ya Allah. Kita rasa dulu. Ni dah siap ni, Pak. Mak punya cara macam ni You punya cara macam mana mak tak tahulah. Ni boleh makan dengan roti putih, roti tawar, roti bun. Boleh makan dengan biskut tawar. Ni kita aduk merata. Nak sebating dengan santan tadi. Santan takut berketul-ketul. Maklumlah santan kotak kan. Lepas tu kita simpan dalam freezer. Ni kita buat macam ni aja sedap. Kalau jual kat bulan aku ni. Nampak? Kita rasa sikit. Macam mana kita rasa dengan tong gas yang warna hijau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ke tak manis ni? Bismillah.
Mak pada mak okey. Pada mak okey. Nanti mak suruh kawan mak rasa sekejap. Dia nak makan, mak rasa kalau dia kata manis, mak tambahkan sikit. Tambahkan gula lah. Okey, jangan ke mana-mana tau. Ini hasil kejadiannya. Bubur kacang. Tengok cara mak nampak. Ni kalau simpan petang, besok makan lagi sedap. Dia sejuk-sejuk Mak gunakan 2 keping roti. Cara dia mudah. You boleh siap, celup, makan dan you boleh, kalau sejuk you boleh taruh kacang atas ni, you makan. Mak bagi 2 lah contoh. Mak siap dulu. Mak siap kejap lagi nak pergi angkasa ni. Sebab nak hantar ni. Orang dah tunggu ke atas. Sebab kat atas ada tong gas purple katanya. Macam ni. Yang mula-mula, you ambil macam ni, celup. Celup macam ni, celup. Celup makan. Memanglah sedap. Tak dinafikan. Ambil kuah dia ni, celupkan. Buat macam biskut. Lepas tu, panas. Memang sedap. Memang laju. Wah. Ya Allah. Oh, mak kau assalamualaikum tercelup. Kau tengok. Belum sempat nak ke bulan. Dah jatuh. Ya Allah, tangan dah sakit. Ni aduh. Panas kau. Duh, Oh, panas. Ya Allah, sedap Best. Tengok lah. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dia punya kacang ni, taruh atas ni. Ambil kacang sahaja. Kau jangan ambil dia punya kuah dia. Nanti dia benyek lah. Macam ni. Macam ni. Kan? Nampak kan? Tutup. Macam ni. Makan. Nampak? Wah. Fantastik. Panas. Wow. Sedap. Mak tak payah makan nasi Nak muka mak. Sedap. Saya mak ada halia. Mak bubur kacang hijau memang ada halia. Tangan sakit. Panas. Tapi memang sedap. Segar. Nikmat. Okeylah. Mak tak perlu nampak baju. Mak tak boleh nak berlama-lama. Sampai sini saja konten mak. Cuma mak nak maklumkan, mak masak tadi dengan gunakan tong gas hijau. Katanya hijau tu pandan. Kalau kuning tu jagung. Kalau purple tu perasa keladi. Diorang bunyilah. Mak ikut layan je lah. Sebab gas yang untuk meniaga tu dah jadi RM70. Gitulah gamaknya nak buat macam mana kan. Sabau je lah, sabau. Nak menjerit pun tak boleh. Okey. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan kepada hati pada yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu. InsyaAllah bahagia yang akan mengiringi. Okey, bye. Mak nak ke bulan. Zup. Bye. Koyak. Koyak.